Isteri kepada pendakwah selebriti Dai Said iaitu Hana Ismail tampil memberikan reaksi ringkas selepas suaminya dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Tinggi sebentar tadi. Jangan lupa subscribe Source Food Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya urusan berkenaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta pihak peguam. Saya serahkan kepada Allah dan peguam, katanya ringkas. Rakaman berkenaan mencetuskan pelbagai reaksi netizen dengan ada yang meluahkan simpati terhadap keluarga tertuduh. Selain mengingatkan orang ramai agar menjaga adab dalam memberi komen memandangkan kes tersebut telah diputuskan oleh mahkamah.